Pasukan Mahabat 85012 mengharumkan nama negara selepas bertugas dengan cemerlang di bawah United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL pada November 2024. Seramai 155 anggota Mahabat 85012 yang berkhidmat ketika Lebanon berdepan fasa mencabar akibat konflik membabitkan Israel menerima pingat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Penganugerahan pingat UN merupakan pengiktirafan rasmi terhadap sumbangan anggota Mahabat 85012 dalam mengekalkan keamanan serantau dan pelaksanaan misi antarabangsa dengan penuh profesionalisme serta dedikasi. Penerima terdiri daripada 20 pegawai, 134 anggota lain-lain pangkat serta seorang pegawai tadbir dan diplomatik Mahabat 85012. Majlis berlangsung dalam satu pembarisan penuh istiadat di Kem Marakah, Lubnan. Majlis serahan anugerah disempurnakan menerusi perbarisan medal parade diketuai Timbalan Komander Mahabat 85012 Lieutenant Colonel Firdaus Shahbuddin selaku ketua perbarisan diringi oleh kumpulan pancaragam dari Ghana Battalion. Mendalui penerima pingat PBB ialah Komander Mahabat 85012 Kolonel Johan Effendi Muhammad Saleh sebagai simbol pengiktirafan tertinggi terhadap kepimpinan dan peranan utama beliau dalam pelaksanaan misi.